نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat mu'minat rahimakumullah. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan lagi usia kita, diberi kesihatan kepada kita, dipilih kita dan pertemukan kita pada pagi ini untuk meneruskan lagi pelajaran kita. Mudah-mudahan kita akan sentiasa mendapat keberkatan di sisinya insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat mu'minat rahimakumullah, tu sambung dalam kitab kita, kitab Tanbihul Ghafilin. Kita masih bicara bab tentang beratnya maut. Kalau kita tengok dalam kitab ni, kalau kita tengok bab dia punya tajuk dia macam-macam tu. Bab fiqh, bab tasawuf semua ada ni. Tapi lambat lagi ya. Kita baru masuk bab yang ketiga ni. Beratnya maut baru masuk bab yang kedua. Di hujung nanti kita masuk bab fiqh, bab wudu, bab solat, bab taharah, bab sembahyang Jumaat, semua ada dalam ni. Kelebihan-kelebihan Ramadannya dan kelebihan-kelebihan zikirnya semua ada. Cuma kita baru oleh kerana kita baru masuk bab yang kedua, baru kita cerita pasal mati ya. Lepas tu kita akan cerita pasal kubur dan seumpamanya neraka, syurga. Lepas tu barulah kita akan bicara mengenai dengan ibadat-ibadat, zikir-zikir, dan seumpamanya. InsyaAllah satu hari nanti mudah-mudahan kita panjang umur sempat habis kitab ni. Kerana habis kitab ni tak tahulah mungkin 10 tahun tak habis ingat. Tak habis. Silap-silap ustaz mati dulu. Nanti saya dikenal sampai ustaz lain pula sambung. Baik, hari ni kita sambung tentang beratnya maut. Muka surat apa? 21 Ya, betul ya? Sama kita saya lah tu 21. Panggilan yang kedua bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang hakim berkata, 3 macam yang tidak layak dilupakan oleh seseorang yang sihat akalnya. Orang bijak pandai lah. Hakim dia kata orang bijak pandai agama. Dia kata 3 macam yang tidak layak dilupakan oleh seorang yang sihat akal. Siapa yang sihat akalnya, boleh fikir, dia tak gila, kan? Maka 4 perkara ni dia tak boleh lupa. Dia tak boleh lupa 4 perkara ni. Yang pertama dia kata 3 perkara ni. Rosaknya dunia dan perubahan-perubahannya serta maut. Dia tak boleh jangan dia lupa perkara ni. Pertama dia kata rosaknya dunia dan perubahan-perubahannya. Rosaknya dunia. Satu gunung ditarah. Gunung ditarah. Satu-satu tanah ditebang, diruntuhkan pokok-pokok. Semua tu paku-paku bumi tu. Kalau pada apa tu gunung-gunung ditarah, cuba tengok. Gunung-gunung ditarah habis, dah tarah dikorek lagi. Ambil tanah. Dia ambil tanah-tanah tahu teman segi bukit-bukit warna putih tu. Dia ambil tanah-tanah putih, dia kata buat make up. Buat alat-alat make up. Dikorek dah lah dia tarah gunung tu, dikorek lagi kat gunung tu. Kita pun heran jadi kolam. Biar dah paku-paku bumi ni tak ada, gerak gempa mudah berlaku. Itu sana sini berlaku gerak gempa. Itulah dia mukadimah kepada hari kiamat. Bila berlaku kepada runtuhnya gunung ganang, rosaknya kat dunia ni, itu sebagai permulaan untuk berlakunya hari kiamat. Kan tanda-tanda berlakunya hari kiamat akan gerak gempa berlaku. Maka dia kata itulah dia nak menunjukkan akan berlakunya hari kiamat. Maka orang bijak akal fikiran dia bijak, jangan dia lupa bahawa itu adalah mukadimah kepada hari kiamat.
Dan juga begitu juga maut. Dan juga maut, dia kata. Maut pun serupa aja. Seorang-seorang mati, seorang-seorang mati. Kita kenung kawan-kawan kita ramai yang dah mati. Walaupun kita dah lebih tua dah. Hak orang umur bawah kita pun dah mati tu. Kita macam saya umur 60 tahun. Ada kawan-kawan anak-anak murid saya tu. Aku baru tengok anak murid dalam Facebook baru semalam. Baru umur 40 tahun. Nak masuk 40 tahun meninggal. Kan. Dia punya syukurlah ustaz dia tak meninggal lagi. 60 tahun umurnya. Anak murid hak umur 40 tahun dah meninggal dah. Kan. Yang hak lepas tu baru 20 lebih tahun. Pun ada yang meninggal. Kan. Yang sebaya-sebaya kita tu lagilah. Inilah yang patut-patut kita ingat. Kita pun tak lama lah. Jadi seorang yang bijak akal, kawan-kawan ada yang mati, anak murid ada yang mati. Aku tak lama dah. Maka dia kata orang bijak akal tak boleh lupa itu. Kedua, jangan kita lupa itu. Dan kerosakan-kerosakan apa yang di dunia yang tidak dapat dielakkan. Kerosakan-kerosakan yang tak dapat dielakkan benar. Yang tiba-tiba berlaku. Kan. Mai puting beliung, kan. Puting beliung hancurkan rumah-rumah. Kan. Maka kalau kerosakan-kerosakan itu kita hendaklah bayangkan macam mana isu akan berlakunya hari kiamat, kan? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, kan? Wa ma adraka mal-Qari'ah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, kan? Di mana hari manusia tu bertebaran, macam melayang-layang, macam kekatu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, bukit pula push pecah, berabuk, naik macam debu. Kan. Kalau kita tengok dalam dalam YouTube dekat luar negara, bila angin puting beliung teman, orang melayang. Kan, orang melayang. Lembu kita melayang. Kambing lembu melayang. Kita bayangkan inilah dia. Dia kata suatu kerosakan yang berlaku secara tiba-tiba yang tak dapat nak dielakkan. Jangan tadi kita kata bukit-bukit dipecahkan maka berlakunya gempa bumi dan sebagainya. Ini tiba-tiba tak ada sebab apa. Mai puting beliung, angkat rumah, pecahkan rumah. Dia tengok ranak kan, bangunan tinggi ranak tu. Tu. Itulah dia dikatakan sebagai hampirnya berlakunya hari kiamat. Maka bila siapa-siapa tengok tu dia kata ingatlah, sedanglah hari kiamat hampir tiba. Mungkinkah kita sempat lagi sampai ke cucu ataupun tak sempat dah. Ni orang yang berakal dia kata fikirlah. Tu. Ya. Rosaknya dunia dan perubahan-perubahannya. Betul satu. Dan maut. Dan yang ketiga, dan kerosakan-kerosakan apa di dunia yang tidak dapat dielakkan. Tiga lah. Tiga tu. Hatim Al-Asam berkata, 4 macam yang tidak dapat menilai dan merasakannya kecuali 4. Hatim Al-Asam berkata, dia kata apa ni? 4 perkara ni kita tak dapat rasai dia sehinggalah akan datangnya 4 perkara. 4 perkara ni kita tak akan rasa dia sehingga datangnya 4 perkara yang lain baru kita rasa. Apa dia? Yang pertama, harga kemudaan tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang telah tua. Kan? Harga nilai orang muda dah tak dapat rasa. Tanya orang muda, umur 20 tahun, syok tak jadi orang muda? Biasa. Syok tak jadi orang muda? Jadi orang muda apa? Biasa. Kan? Tanya orang muda ni, tengok muka hang. Umur 20-an. Kalau umur 20, tak usah katalah kan, muka dah licin lagi, elok lagi, kan? Hang rasa apa muka rasa licin muka? Biasalah, tak ada rasa apa. Kan? Kita kata yang lelaki tu, umur 20 tahun kan. Hang rasa apa? Hang kuat sihat lihat lompat-lompat main bola. Hang rasa apa? Biasa. Dah tak ada rasa apa, biasa. Kan? Biasa lompat lari pun kan. Orang 20 tahun umur. Mana ada rasa lenguh, mana ada rasa letih. Naik bisikal, lompat-lompat, tak ada rasa apa. Pergi naik motor, orang 20-an, pergi Kuala Lumpur, balik. Masa tak berehat, tak ada apa biasa. Hang rasa apa? Tak ada rasa biasa, okey. Kan?
Maka dia kata seorang ni harga kemudahan tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang telah tua. Bila kita mai dah tua baru kita rasa. Hang rasa macam mana umur 20 tahun dulu? Ish, seronok masa 20 tahun dulu. Baru dah rasa kan. Seronok masa 20 tahun dulu. Pi Kuala Lumpur naik motor terus balik, tak singgah mana okey. Lah ini jangan. Tosan nak pi Kuala Lumpur, nak pergi ke kampung pun terlena kot jalan. Dah rasa lain tak boleh. Lena kot jalan. Usah kata orang, kita macam tu kan. Naik kereta sikit, alah nak lena dah, berhenti. Sambil orang sebelah marah, apa bang ni cik lena ni bila nak sampai? Betul kan? Kita memang tak boleh happy. Kalau harap orang bawa kita. Baik. Baru kita rasa nilainya waktu kita muda, waktu kita kuat. Mai kita tua, umur 60 tahun, muka kedut lah. Muka kedut. Hang rasa masa 20 tahun bang. 20 tahun lalu muka aku kan macam ni. Muka aku gebu. Gebu mana macam ni? Lah ni kening pun ada uban. Contoh lah kan. Kening pun dulu mana ada macam ni. Baru kita rasa nikmatnya masa muda dulu. Dulu kita tak rasa. Dulu kita boleh panjat pokok. Punya seronok. Tak nak rasa apa. Lah ni baru kita rasa. Tengok pokok. Rambutan dekat itu nak panjat ambil rambutan tak boleh. Baru umur 60. 60 tahun. Nak naik, nak panjat pun rasa payahnya. Demikianlah. Macam mana hang masa 20 tahun tu? 20 tahun ni usah kata aku panjat, aku lompat aku sampai. Punyalah seronok. Baru kita rasa nikmatnya muda apabila kita sudah sampai usia tua. Dulu kita tak rasa. Oleh sebab tu, waktu kita muda ni, kita ambil lah nikmat secukup-cukupnya. Kan? Umur kita 60 tahun, muda bagi berbeza dengan 80. Kan? Umur 60 tahun, muda nak dibandingkan umur 70. 70, muda nak dibandingkan umur 80. Maka oleh sebab tu, umur 60 tahun tu, ambillah nikmat kemudahan kita umur 60 tahun. Sebelum sampai 70. 70 so, nak buka mata pun bukan tu lah, ada 80 kan. Nak buka mata pun kadang-kadang kena buka angkat kelopak mata, tak nampak. Itu 80 90 kan, tertutup mata. Nak kena angkat mata. Tahu kan? Nak angkat kelopak mata baru nampak. Kalau tiap tertutup mata, dia punya airbag, bukan airbag kata ni kan. Tertutup mata tak nampak. Tu. Ini tak tahu apa nombor dia. Jadi mana payah nak buka mata. Sementara tak sampai lebih tua lagi, gunakanlah nikmat kemudahan kita. Umur 50 tahun, muda lagi. Umur 60 tahun pun, muda. Ada satu kawan kita mati. Umur 60 tahun, muda lagi tu. 60 tahun dah kita muda. Pasal apa? Muda daripada 70. Kan? 70 tahun, kira muda lagi. Muda daripada 80. Gitu. Jadi siapa yang muda tu, ambillah nikmat seusia muda tu sebelum sampai ke umur tua. Pertama. Yang kedua, dia kata harga kesihatan tidak diketahui benar-benar kecuali oleh orang yang sudah sakit. Harga sihat kita tak rasa sebelum datangnya sakit. Kita rasa tak kita, sedap lah makan. Kita rasa nikmat nak ni sedap makan. Kita tetap kata, tak sedap. Pasal apa? Kurang masin. Kurang masin yang dipikirnya. Cuba dipikir, senangnya nak telan elok. Nak telan sedap. Dia tak rasa tu. Tapi kalau satu hari untuk dia sakit, tak boleh telan, baru dia tahu. Selama ni aku telan elok. Hari ni telan sakit. 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 Semalam baru sihat. Semalam sihat elok telan. Dia tak rasa pun semalam. Dia tak rasa, sedap lah telan, senangnya. Dia tak rasa nikmatnya telan. Sehingga dia rasa sakit, baru dia rasa, syoknya masa aku boleh makan. Ni sudah sakit. Dulu kita boleh makan ayam kelapa. Boleh makan ayam kelapa. Ada kita rasa, nikmatnya ayam kelapa. Ada, biasa. Sedap ayam kelapa, biasa. Bila sekarang dah tak boleh minum. Minum sakit pinggang. Betul ya? Saya lah. Saya dulu kalau kat kampung tu, ayam kelapa kalau pergi bendang tu, mesti ayam kelapa panjat-panjat tu, perak-perak tu makan ayam kelapa kan. Pergi sebiji, nak balik sebiji. Cerah ayam kelapa kan. Malah ni, tak boleh minum. Minum sakit pinggang.
Kecil manisnya. Barulah kita rasa Allah, hai seronoknya masa aku sihat dulu. Aku masa sihat dulu. Nak pergi dulu nak makan tebu. Saya dulu kata, makan tebu. Kita selambar masa kita muda dulu. Boleh ambil tebu batangan. Kita perang tebu. Bukan pakai parang kan. Bukan pakai pisau, pakai kepok kan. Siapa telah laluinya dia tahu. Dia kepok dengan pakai pohon ya. Perang. Oh, boy no. Dah gigit. Keluar satu kulit bang. Dah makan kau. Push, buang gitu kan. Dia buang pulau kan. Push gitu. Oh, boy ganas. Masa tu sedap nak? Biasa. Tak rasa apa pun. Tapi lah ni kita sudah sakit. Gigi pun tak ada. Nak gigit apa kan. Usah kata tak nak gigit tak boleh. Minum air tebu pun tak boleh. Kecil mana? Dulu kita boleh minum kan. Kita tak rasa pun nikmatnya minum air tebu. Sekarang kita sudah tak boleh makan. Kita rasa seronoknya masa aku boleh makan sihat dulu. Masa aku boleh minum air tebu dulu seronoknya. Bila ni tak boleh minum air tebu dah. Kan? Nak gigit pun tak boleh dah. Gigi tak ada. Oh, nak minum dah lah tak boleh ni. Dah kena tak boleh kepok-kepok, tak boleh gigit. Kena mesin. Mesin keluar ayak. Ayak pun tak boleh minum. Punyalah sakit kita. Baru kita rasa waktu kita dah sakit. Waktu kita rasa selama ni, oh seronoknya waktu aku sihat dulu. Lah ni tak boleh dah. Kan? Kita akan rasa nikmat sihat ketika datangnya sakit. Oleh sebab itu, waktu kita sihat tu, ambillah nikmat tu. Dan sedanglah itulah nikmat yang Allah beri pada kita. Sebab tu dia kata nikmat ni, kita kena syukur. Semua nikmat yang Allah bagi, kita kena syukur. Dan oleh sebab tu, kita disuruh banyakkan istighfar. Pasal apa dia suruh kita banyakkan istighfar? Astaghfirullah. So, banyak nikmat-nikmat kita tak sempat kita nak syukur. Maka berdosa. Kan Allah kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi nikmat. Kalau kamu kufur, aku bagi azab yang pedih. Kufurlah orang-orang yang maksudnya orang yang tak bersyukur. Itu maknanya kufur. Maknanya semua nikmat-nikmat kita kena syukur. Hang tak syukur kan? Makna kufur. Betul kufur nak balik mana? Kena perbanyakkan istighfar. Sebab tu disuruh kita diperbanyakkan istighfar. Sebab banyak nikmat-nikmat kita yang kita duk ambil ni. Tak sempat kita nak alhamdulillah. Tak sempat. Banyak sangat. Maka kita perbanyakkan istighfar. Astaghfirullah. Astagfirullah, tak sempat kita nak bersyukur nikmat banyak Allah beri kita. Sebab tu disuruh kita bersyukur. Di samping bersyukur, kita perbanyakkan istighfar. Sebab banyak lagi benda kita tak sempat nak bersyukur. Kan? Doa saya astagfirullah. Ya. Betul tu kan. Adakah dikatakan mengambil nikmat waktu sihat tu kita balun betul-betul? Kan? Betul kan? Itu persoalannya kan. Adakah yang dikatakan kita ambil nikmat sihat tu kita balun betul-betul? Itu persoalannya kan. Dah, bukan. Maksud kita ambil nikmat sihat tu ialah bila kita ambil waktu sihat tu kita merasai sihat tu, kita ambil nikmat dan kita jangan lupa bersyukur. Kan? Yang penting itu ialah waktu kita sihat tu kita ambil nikmat dan kita jangan lupa bersyukur. Sebab itu adalah nikmat kita. Kan? Sebab apa? Sebab kalau kita esok kita dah tak dapat nikmat lagi dah. Kan? Masa tu baru kita teringat kan? Baru kita ingat baru kita dah pun tak dapat nikmat dah. Maka sebab tu perbanyakkan syukur di samping kita ambil nikmat dan kita perbanyakkan syukur. Mana yang tak sempat bersyukur, istighfar banyak-banyak. Astagfirullah kan. Dia istighfar ni paling dia yang Nabi suruh astagfirullah. Astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah kan, perbanyakkan. Kalau panjang sikit astagfirullahalazim lah. Atau panjang lagi astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kan. Baik. Kedua. Yang ketiga, harga keselamatan tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang terkena bala. Kita selamat, kita tak rasa pun kita selamat. Pum sampai rumah. Ada kata-kata, alhamdulillah tak ada lah aksiden ke, tak ada lah tayar pancit, tak ada lah enjin start tak hidup, tak ada kita teringat kan. Sampai rumah tu paling boleh kata alhamdulillah sampai kan. Kita tak ingat pun musibah-musibah yang Allah selamatkan kita tu. Kita tak ingat pun. Sehinggalah apabila kita ditimpa musibah, kena timpa bala, barulah kita rasa.
Nikmatnya waktu selalu kita pergi tak kena apa-apa. Kita pucuk laju, selamat tak ada apa-apa. Laju kita pucuk ke jalan, tak ada apa-apa. Pernah tak kita rasa syukur, ya Allah aku selamat? Tak ada. Bila tung berlaku, kita rasa, uish, selama ni aku pucuk lagi laju pada ni. Tak jadi apa-apa. Baru kita rasa, nikmatnya waktu aku senang lenang lu. Hari ni baru kena rasa apa tu, Allah timpakan bala pada kita, baru kita rasa. Bukan bala apa pun, sikit je bala pun. Sampai ke tengah-tengah, dekat tengah jalan kat tabilat tu, mati enjin. Waktu pula pukul 2 tengah hari, panas lik-lik. Kita rasa kan, nak start tak boleh. Pula kereta baru beli. Kereta mewah sikit, macam mewah sikit lah. Nak kelak kepala malu kat orang. Malu kat orang lah. Kan apalah kan. Lepas tu kereta pula exhaust besar. Buang kan. Lepas tu bila mati kot jalan punya malu lah kan. Tadi action sangat. Setiap pucing. Buang. Lampu kelak. Mati kot jalan punya malu dah rasa. Dah lah tu panas lagi. Tengah pukul 2 tengah punya panas. Nak balik lambat pula. Perut lapar. Dia rasa Allah Akbar bala. Masa tu barulah kita rasa, selama ni aku jalan selesai. Pernah tak kita syukur? Tak sempat kita nak bersyukur. Maka sebab tu kita duduk selamat sampai rumah tu, perbanyakkan alhamdulillah, perbanyakkan zikir, dan jangan lupa istighfar. Banyak nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita. Kalau Allah nak bagi bala, kita macam-macam bala boleh terima. Sebab tu kita kena banyakkan zikir dan juga ucap alhamdulillah. Seterusnya dia kata yang keempat, harga dan nilai hidup tidak diketahui benar kecuali oleh orang-orang yang telah mati. Masa kita hidup ni kan, ada kita rasa kita syukur aku hidup. Ada? Tak ada rasa kan? Syukur aku masih hidup. Kita bangun pagi, selalu tak kita ucapkan alhamdulillah. Kan? Hidup lagi aku. Ada juga antara kita yang baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kan? Jadi itu yang sebaik-baiknya kan. Atau sekurang-kurangnya alhamdulillah hidup lagi aku. Kan? Keluar bilik ayak tu, alhamdulillah hidup lagi aku. Banyak kawan-kawan kita mati dalam bilik ayak. Kan? Lepas makan tu alhamdulillah hidup lagi aku kan. Sebab apa? Ramai orang mati tengah makan, mengkelan. Tercekik tanya apa? Mati ada. Kan? Mati atas jalan. Jadi sebab tu kita tak rasa pun nikmat hidup. Setelah kecuali bila kita mati. Bila kita masih aku dah mati, masa tu lah baru teringat. Oleh sebab tu diperingatkan pada kita. Siapa-siapa nak buat ibadat, buatlah sebelum mati. Kan? Siapa-siapa nak bersedekahlah sebelum kita mati. Bila kita mati esok baru kita tahu, banyaknya ruginya aku. Kan? Itu yang apa tu? Ingat satu kisah. Kan? Kisah apa tu mengenai dengan seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi. Namanya apa? Namanya Sauban. Siapa ingat cerita kisah tu? Sauban. Cerita sikit boleh? Kisah kan? Sauban kan? Sauban ni dia ada beberapa Sauban. Satu antara Sauban tu ada seorang sahabat Nabi yang duduk jauh daripada masjid. Kan? Tapi dia ni awal datang masjid. Dia sentiasa berada di masjid. Dia semayang berjemaah mesti tak miss. Mesti berjemaah bersama dengan Nabi dia tak miss. Dia akan duduk sebelah kanan Nabi. Suatu pagi sebelum sembahyang subuh, Nabi tengok mana? Tak ada seorang sahabat ni. Orang lain tak apa nak kenal dia. Dia ni orang yang rajin datang sembahyang, tapi dia tak bercampur sangat dengan orang. Tak hura-hura tak, duduk datang awal, duduk zikir. Lepas tu satu ketika tu dia sampai tu, dia tengok tak ada kau ni. Dia kata, mana sahabat kamu di hujung tu, dia duduk sebelah kanan tu? Tak tahu ya Rasulullah. Tak tahu. Tunggu. Tak sampai-sampai lagi. Biasa dia sampai awal. Kan. Lepas tu lalu Nabi pun ajak, tak apalah, semayang lewat semayang subuh kali tu. Semayang subuh berjemaah. Lepas semayang subuh tu, Nabi pun ajak beberapa sahabat, jomlah kita pergi cari rumah dia. Siapa tahu rumah dia? Tak tahu ya Rasulullah. Tanya orang. Gitu jalan-jalan tanya. Kenal tak orang ni? Kenal. Jalan sampailah tempatnya. Mengambil masa 3 jam. Ambil masa 3 jam baru sampai.
Maknanya dia boleh dia sampai ke masjid tu 3 jam sebelum subuh dia sudah dia bergerak daripada rumah sampai ke sembahyang subuh. 3 jam perjalanan. Nabi pun sampai, tengok panggil kan, isteri dia keluar. Dia kata suaminya telah meninggal dunia, kan. Sauban telah meninggal dunia. Nabi pun masuk tanya kan. Tanya dia, ada tak apa-apa yang dia ni apa ni Sauban ni buat benda-benda pelik, cakap yang pelik-pelik. Ada tak bercakap yang pelik-pelik? Ada ya Rasulullah. Dia cakap apa? Dia berbisik-bisik berkali-kali dia kata. Dia kata 3 perkara dia kata kat saya. Dia kata yang pertama sekali dia kata apa dia? Kenapalah tak lebih jauh? Kenapalah tak lebih jauh? Kenapalah tak lebih jauh? Betul lagi? Bagus dia ucap, dia sebut lagi. Apa dia kata? Apa lagi? Kenapalah tak lebih tak bukan yang baru? Kenapalah yang bukan baru? Dia kata yang apa ni? Jadi sahabat sebelah tengok, yang baru, bini baru ke? Kenapalah yang bukan yang baru? Lepas tu lagi Nabi kata, dia kata apa dia kata? Kenapalah bukan semua? Kenapalah bukan semua? Ulang-ulang dia. Lepas tu Nabi kata, kamu tahu ke apa yang diucapkan tu? Tak tahu ya Rasulullah. Dia ulang-ulang gitu. Nabi kata, sebenarnya ada cerita. Kan? Nabi tahu lah. Macam mana Nabi tahu? Jibril yang beritahu. Kau tiap Nabi pun tak tahu. Nabi kata pertama sekali, dia duk kesal sangat tu. Kenapa tak lebih jauh kan? Sebab dia hanya berulang-alik ke masjid tu 3 jam saja. Kalaulah lebih jauh, lagi besar pahala. Kan? Kenapalah tak lebih jauh? Bayangkan kalau kita pergi masjid, 1 langkah Allah ampunkan satu dosa. Langkah 1 lagi Allah bagi pada satu kebajikan dan diangkatkan 1 derajat. Begitu juga seterusnya kan. Allah ampunkan dosa. Allah angkatkan derajat dalam syurga. Allah akan bagi pahala kan. Berlangkah-langkah. Ampun dosa, ampun dosa, dapat pahala, angkat derajat. Ampun dosa, dapat pahala, angkat derajat. Kan? Itu selangkah. Selama 3 jam kan. Berapa langkah? Dia kata, sebab tu dia kata dia kesal. Kenapalah dekat sangat? Kalau kau lebih baik kalau lebih jauh. Gitu. Yang kedua, dia kata, dia ni kesal. Sebab apa tak lahat je bukan yang baru. Kan? Sebab apa? Sebab dia kata satu ketika lalu Nabi SAW kata, ada ketika dia dah berulang pergi masjid tu, pagi-pagi tu, piawai. Berjumpa, bertembung dengan satu orang tua. Kesejukan tepi jalan. Ketak-ketak tepi jalan. Kan? Dia kata, kenapa? Sejuk, tak ada baju. Orang miskin, tak ada baju. Ni, orang jalanan. Lalu dia pun kebetulan, dia berjalan jauh. Kan dia pakai 2 lapis baju lah. Kan? Baju yang dalam tu baju baru, hak luar tu baju lama. 2 lapis. Kan? Hak luar baju lama. Dalam tu baju baru. Baju baru lah sikit. Kan? Hak luar tu baju lama. Dia buka baju hak lama dia tu, dia pakaikan kepada orang tua terketak-ketak tu. Kan? Dia tengok-tengok dengan hak dia bagi tu, pahala besarnya. Kan? Dia sampaikan hajat orang tu kan. Pahalanya besarnya. Dia nampak. Waktu dia nak mati tu baru dia nampak. Dan Allah buka hijab. Dia kata, besarnya pahala. Dia kata, kalaulah aku bagi baju yang baru gitu, dah tentu aku dapat pahala lagi besar. Yang aku bagi baju yang hak buruk, yang hak luar tu aku bagi you. Hak sweater tu bagi. Tu pun pahala besar ni. Kalau aku bagi hak baru tu lah, lagi berganda pahala aku punya besar. Menyesal ya. Kenapa lah tak hak baru? Kenapa lah tak baru aku bagi hak buruk? Rugi betul. Yang ketiga, dia kata, setiap kali bila dia pergi jalan, dia ada jumpa orang susah, kalau dia dah makan, dia akan, apa dia buat? Dia akan bagi separuh. Kan? Kalau dia ada roti semua, dia tengok ada orang lapar, dia potong 2, bagi. Kena ambil, kamu ambil 1 separuh, saya ambil 1 separuh. Makan. Ataupun kadang-kadang dia jumpa orang dia jumpa orang susah tu, main kita duduk. Makan berdua. Duduk dua makan. Makan berkongsi berdua. Kadang-kadang bagi seorang separuh, kan? Kadang-kadang duduk makan berdua. Dia tengok-tengok, itu pahala punya besar tu. Kalau lah aku tahu, dia kata, aku bagi semua. Tak payah aku makan lah, aku bagi semua. Tak payah makan berdua, bagi perhabis lah. Kan? Dia punya menyesal lah. Itulah dia. Orang yang buat kebaikan pun menyesal.
Maknanya moral of the story. Makna bagi separuh pun buat kebaikan tu pun menyesal. Sebab apa? Kenapalah aku tak bagi perhabis. Kan? Sebab dia baru nampak pahala je cukup besar. Jadi sebab tu kita ni sementara kita hidup ni, mana kebaikan yang ada peluang tu kita buat lah. Mana peluang buat kebaikan tu kalau kita boleh buat lah. Jangan tunggu-tunggu sebab kalau mati tak sempat buat duk cadang bulan depan aku nak sedekah kat dah. Bulan depan jangan tunggu. Takut bila mati kita baru kita rugi. Baru kita akan menyesal. Sebelum kita datangnya kepada kita kematian. Baru kita tahu. Bila kita mati baru kita tahu. Ui, nilainya waktu aku hidup dulu. Tapi aku tak buat. Rugi betul. Waktu kita nak sembahyang sunat, buatlah. Sebelum kita mati. Bila kita mati esok, baru kita rasa rugi. Menyesal betul ya. Masa aku ada. Nak kata pencen, dah pencen. Tapi tak buat. Dulu tunggu pencen kan. Aku pencen esok aku nak pergi kuliah selalu Aku pencen esok aku nak pergi kuliah duha tak tinggal. Mai dah pencen, mai dah. Mai alhamdulillah. Kalau orang tak mai tu, nak tunggu apa? Pergilah. Kadang-kadang kita ada ilmu. Tapi bukan pasal kita nak ilmu sangat. Kita nak cari pahala. Duduk rumah bolehlah zikir. Tapi banyak mana pahala kita dapat. Duduk dalam majlis ilmu ni. Pahala lagi besar kan. Seketika berada dalam majlis ilmu. Pahalanya lebih besar daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Kan? Baik. Abu Laid berkata. Keterangan ini sesuai dengan hadis yang disebut di atas. Jagalah 5 perkara sebelum tibanya 5 perkara. Kata-kata Hatim Al-Asam tadi lebih kurang sama dengan hadis Nabi SAW yang Nabi katakan jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang kita sebut hari itu. Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru Al-As. Abdullah bin Amru ni kita kena tahu dulu sebelum tu. Dia ni seorang sahabat Nabi. Tapi dia lambat masuk Islam. Amru Al-As ni, dia ni pernah berperang dengan Nabi. Walaupun dia ni sahabat Nabi, kan? Tapi sebelum dia jadi sahabat Nabi, sebelum dia masuk Islam, dia lawan Nabi. Perang Badar, dia perang dengan Nabi. Dia lawan. Perang Uhud pun dia lawan dengan Nabi. Dia berperang Nabi, nak bunuh Nabi. Kan? Maka dia masuk Islam lambat. Ketika perjanjian Hudaibiyah, barulah Amru Al-As ni masuk Islam. Barulah dia jadi sahabat Nabi yang kapat. Mari kita tengok apa dia kata. Abdullah bin Amru, anak dia. Amru Al-As kita sebut tadi. Ni anak dia. Abdullah bin Amru bin Al-As berkata. Ayahku sering berkata, saya heranlah pada orang yang sihat akal dan lidahnya ketika dihinggapi maut. Mengapa tidak suka menerangkan sifat maut? Anak dia kata, Abdullah bin Amru kata, dia kata, bapak dia selalu kata, ayah heran dah, kenapa orang nak mati tu, tercungat-cungat nak mati tu, ceritalah sikit macam mana ngerinya nak mati, supaya kita tahu. Kenapa dia tak nak cerita? Kan? Masa siap boleh lah kata kan. Ayah heran dah, kenapa lah orang yang nak mati tu, bagilah tip sikit. Kan? Dan nak mati tu macam mana rasa ngerinya, macam mana rasa takut seksanya orang nak mati tu, supaya kita hidup ni tahu. Kan? Maka dia kata, ayahku sering berkata, saya heranlah pada orang yang sihat akal dan lidahnya ketika dihinggapi maut, mengapakah tidak suka menerangkan sifat maut itu? Kenapa tak cerita sikit? Bagilah tahu. Kan? Kemudian ia dalam sakratul maut, sedang masih sedar akalnya. Kan? Maka bapaknya ni ketika nak cungat-cungat nak meninggal dunia tu, dia tengok macam sakrat, nak sakratul maut ni, maka datanglah anaknya. Dia kata, wahai ayah, engkau dahulu hairan terhadap orang yang sihat akal dan lidahnya. Mengapalah tidak menceritakan tentang hal maut? Kan? Kamu, ayah, dulu ayah selalu kata, kenapalah orang nak mati tu tak mau cerita sikit macam mana ngerinya nak mati, supaya orang yang hidup ni jadi boleh ambil pengajaran. Ayah, sekarang giliran ayah. Ayah pun dah nak berdepan dengan maut. Tolong cerita sikit. Tentang hal maut macam mana ayah rasa? Kan? Jawab Amru, anakku, maut itu sangat ngeri dan dahsyat. Dia kata, anakku, maut ni takut, ngeri, takut. Tidak dapat disifatkan. Ayah tak dapat nak cerita macam mana punya takut ni. Kan?
Tetapi dia kata, saya akan menerangkan sedikit kepadamu. Dia kata, ayah akan cerita sikit. Demi Allah, ia bagaikan bukit Radwa. Kan? Di atas bahuku. Rasa macam ada bukit atas ni. Berat lah badannya. Takut dengan berat. Rasa macam berat atas bahu ni. Sedangkan rohku seakan-akan keluar daripada lubang jarum. Sedangkan roh nak keluar ni macam nak keluar daripada lubang jarum. Maknanya roh tu nak keluar daripada lubang jarum. Rasa kecil. Rasa sempit. Nak keluar ke tempat yang sempit. Sedangkan dalam tubuhku seolah-olah ada pohon yang berduri. Dalam badan lah ada pokok yang berduri nak keluar. Sedangkan langit seakan-akan telah rapat dengan bumi. Adapun saya berada di tengah-tengahnya. Langit rapat dengan bumi, terimpit. Rasa terimpit, sempit. Tu. Nyawa nak keluar, rasa badan sempit, terimpit. Terimpit bukan terimpit dengan bantai. Kalau terimpit dengan bantai tak apa kan. Terimpit dengan bantai pagi-pagi tak apa. Ni terimpit langit, terimpit dengan bumi, kita ada celah-celah. Punyalah dalam keadaan apa tu? Dan sempit, ngeri. Wahai puteraku, wahai anakku, sebenarnya aku telah mengalami 3 masa. Masa ni barulah kita duduk teringat. Pasal apa masa tu takut sangat? Sebab masa tu memanglah marilah semua orang. Mana ibadat kita, mana jahat kita, maksiat kita, masa tu marilah. Dan kita masa tu dah berkira-kira dah, mana aku ni, macam mana ni. Dia kata, wahai anakku, pertama dia kata, saya kafir dan berusaha benar untuk membunuh Nabi Muhammad. Maka alangkah celaka diriku sekiranya mati pada saat itu. Dia kata, pasal pertama, ayah masa kafir dulu. Ayah berhempas pula nak bunuh Nabi. Dalam perang Badar, ayah lawan Nabi. Masa perang Uhud, lawan Nabi. Dia kata, kalaulah ayah mati waktu tu, naya celaka. Nasib baik ayah tak mati waktu tu. Baru dia kenang balik masa dia lawan Nabi tu. Kedua, dia kata, kemudian aku mendapat hidayah hingga masuklah Islam dengan sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya dahulu selalu diangkat sebagai pemimpin pasukan yang dikirimnya. Maka alangkah bahagianya sekiranya saya mati ketika itu. Nescaya saya akan mendapat doa restu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, waktu saya ayah dalam keadaan dia tingkat duduk kedudukan yang tinggi bersama-sama dengan Nabi. Nabi sayang, ayah sayang kat Nabi, Nabi sayang kat ayah. Nabi sentiasa melantik ayah ke sana ke sini, kan, sebagai ketua dan seumpamanya. Kalau masa itulah ayah mati, alangkah bahagianya, sebab sentiasa mendapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak mati masa tu. Kemudian ketiga, dia kata, kami sibuk dengan urusan dunia. Kini dah semua tu dah selesai, dah tenteram, dah aman dah. Ayah sibuk dengan dunia lah. Nak membesarkan anak dan sebagainya kan. Nak buat rumah dan sebagainya. Kerana itu ayah tidak mengetahui bagaimanakah kedudukan di sisi Allah. Ni kita tak tahu lah. Dulu masa di fasa yang pertengahan tu, maksud tu masa yang Nabi sayang, dia sayang Nabi, betul-betul menjadi harapan Nabi. Kalau masa tu mati, memanglah seronok lah dapat doa daripada Nabi. Jadi husnul khatimah. Ni sekarang ni di pertengahan ni. Di hujung ni, yang ayah ni banyak kepada keduniaan. Sebab dah aman dah semua kan. Dah tak ada perang dah. Masa dia sibuk dengan dunia lah. Dia berniaga dan seumpamanya. Maka dia kata, tidak mengetahui bagaimanakah keadaan di sisi Allah. Nak jadi adakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Bertambah-tambahlah takut. Kan. Abdullah berkata-kata, maka saya belum bangun daripada tempatnya sehingga matilah di saat itu. Tak bangun lagi, tengok ayah dia pun la ilaha illallah, mati. Kan. Maka sebab tu dia pun tak tahu, dia nak beritahu kepada kita macam mana rasa takutnya. Kan. Sakit nak mati, tahu cabut-cabut nama tu tak boleh cerita kan. Sebab tarik nyawa macam cerita, aduh aku sakit nak abah sakit ni. Takkan nak beritahu kan. Dah sakit kan. Tak ada kata apalah. Tapi sebelum tarik nyawa tu, dia beritahu sempitnya, takutnya, ngerinya, berat rasa badan, rasa sakitnya, kan. Jadi itulah suasana sebelum kita meninggal. Dan masa tu barulah kita teringat, dosa aku banyak, semayang aku tinggal tak ganti-ganti lagi, puasa aku tak ganti lagi, hutang aku banyak tak ganti lagi. Masa tu kita main
Semua kita akan ingat balik semua. Masa tu saat yang paling menakutkan. Tu. Syaqiq bin Ibrahim berkata. Syaqiq ni siapa pula? Ulama sufi juga. Ulama sufi. Berkata, orang-orang bersependapat dengan aku dalam 4 macam. Syaqiq Ibrahim dia kata, orang-orang sependapat dengan aku dalam 4 macam. Tetapi perbuatan mereka berlawanan. Pendapat sama, tapi perbuatan tak sama. Kan? Dia kata ni pendapat tu sama, kan? Tapi pelaksanaannya tak sama. Apa dia? Mereka yang pertama, mereka mengaku sebagai hamba Allah, tetapi berbuat seperti orang yang merdeka bebas. Kan? Kita mengaku sebagai hamba Allah. Betulkah kita hamba Allah? Betulkah kita hamba Allah? Betul lah. Kita sini sebagai hamba Allah. Hamba ni macam mana? Hamba ni macam mana? Hamba ni kita buat apa yang diperintahkan tanpa mengharapkan balasan. Macam hamba-hamba kan? Kalau kita kalau kita jadi hamba lah, hamba tebusan. Zaman-zaman dululah, kan? Zaman dulu kalau kita jadi hamba, kalau kita buat kerja, kena upah. Okay, kamu angkat air. Berapa upahnya tuan? Siap kena sagi ya kan? Kan? Tu bebek bela kambing. Berapa upahnya? Mana boleh upah? Tak ada upah. Makan pun sudah besar rahmat lah. Maka sebab tu buat kerja tanpa upah. Itulah dikatakan hamba. Hamba. Tapi kita menjadi hamba Allah. Bila kita menjadi hamba Allah, Allah suruh kita buat macam-macam. Kita sentiasa tanya, berapa pahala? Banyak mana pahala? Apa je ganjaran? Kan? Kita hamba Allah, buat saja. Kenapa Allah perintahkan kita sembahyang? Sebab kita hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu, manusia dan jin itu, melainkan supaya mereka itu menyembahkan aku. Suruh kita dicipta kita ni bukan seronok-seronok. Bukan dia suruh dicipta-cipta kita itu supaya hampa berseronok atas dunia. Tak. Dia cipta kita supaya kita ni menghambakan diri. Menghambakan diri macam mana? Bukan semata-mata kita sembahyang, malah kita ni ikut apa yang Allah perintahkan tanpa mengharapkan ganjaran. Suruh sembahyang ajalah. Kan? Suruh puasa ajalah. Berapa pahala? Jangan tanya. Buat aja. Dia Allah suruh kita supaya mengingati, sebut nama dia selalu. Sebut sajalah. Tapi tanyalah, la ilaha illallah tu berapa pahala? Suka orang tanya kan, apa ganjarannya? Tak payah tanya, buat aja. Just sebab tu, tuan-tuan dan puan, kita selalu sebut pahala ni, yang paling besar nilai pahala kata Sayyidina Ali, pahala yang paling besar ialah apabila kita beribadat hanya semata-mata kerana Allah. Dia ada beberapa kategori, ingat tak? Kita sedekah, kan? Kita sedekah ada 3 kategori. Kita semayang pun ada 3 kategori. Apa-apa saja, semua kategori, 3 kategori, kan? Kita puasa apa? Pertama, tingkat yang paling bawah. Tingkat bawah, Sayyidina Ali kata apa? Orang buat ibadat kerana nak dapat dunia. Nak dapat dunia. Buat ibadat kerana Allah, tapi nak hasil dunia. Yang kedua, atas sikit, orang buat ibadat kerana nak dapat pahala, nak masuk syurga. Ada, kan? Yang atas lagi, buat ibadat semata-mata kerana Allah. Nak dapatkan rahmat Allah, nak dekat dengan Allah. Itu je. Dia pahalanya berbeza. Kata Sayyidina Ali, kalau kita buat ibadat kerana Allah, nakkan dunia, pahala dia kecil. Antara 10 ke 100 kali ganda. Besar lah tu Ustaz. Memanglah besar. Tapi tak berapa besar. Contoh, kita bersedekah. Pasal apa kita sedekah? Sedekah kerana apa? Sedekah kerana Allah. Tapi harapkan ganjaran, harapkan ganjaran ditambahkan rezeki kita. Kan Nabi sebut kan, dia kata tidaklah setiap hari naik matahari tu, maka di sana ada para malaikat. Maka siapa-siapa yang bersedekah pada ketika naik matahari tu, sebelum gelincir matahari, golongan malaikat, golongan pertama akan berdoakan, ya Allah, kau gantikanlah harta fulan bin fulan berlipat kali ganda kerana dia telah bersedekah ke jalanmu. Malaikat berdoa, ya Allah, kau gantilah harta fulan bin fulan berlipat kali ganda kerana dia sedekah ke jalanmu. Kan?
Tapi kalau sampai dan gelincir matahari, si fulan ni tak sedekah langsung. Golongan malaikat yang kedua akan berdoa, ya Allah, kau binasakanlah harta fulan bin fulan, kerana dia telah kedekut ke jalanmu. Kan? Tu yang orang panggil sedekah subuh tu. Sebenarnya bukan sedekah subuh, sedekah pada pagi sebelum gelincir matahari. Sedekah pukul 10 pun tak apa, pukul 12 pun tak apa, asalkan sebelum gelincir matahari. Maka malaikat golongan pertama akan berdoa, ya Allah, kau gantikanlah harta si fulan itu berlipat kali ganda, kerana telah bersedekah ke jalan kau. Jadi sebab tu setiap hari kita kena bersedekah. Kan? Sedekah pukul 10 pun tak apa. Ni sedekah bertanding pukul 10. Sedekah dia kuliah duha. Sedekah kan. Tak apa. Pukul 10. Adakah mestinya kuliah ni sedekah subuh? Tak semestinya. Asalkan sebelum gelincir matahari. Kan. Kalau tak sedekah langsung, ni yang malaikat kedua akan berdoa tu sebab binasakan harta benda dah. Baik. Lalu kita pun bersedekah sebab nak tambahkan kita punya rezeki, supaya berganda-ganda kita punya rezeki. Maka pahala kita dapat antara 10 ke 100 kali ganda, kata Sayyidina Ali. Sikit lah kan. Tapi kalau up sikit kita punya niat kita, aku sedekah ni supaya nak dapat pahala. Nak dapat pahala. Aku tak heran lah kan, ni kata tambah-tambah kata tu. Aku harap nak pahala aja. Kan? Aku harap nak pahala atau nak masuk syurga. Sebab Nabi ada sebut, kan, sedekah separuh buah tamar yang kamu sedekah, separuh buah tamarnya dapat menyelamatkan kamu daripada api neraka, untuk masuk dalam syurga. Kan? Setengah buah tamar dia dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Maka kita bersedekahlah. Kan? Sedekahlah untuk dapat pahala. Oleh kerana sedekah kita tu kerana akhirat, kerana nak dapat pahala, kerana nak masuk syurga, berapa nilai dia? Kata ulama, kata dia antara 100 ke 700 kali ganda. Dia lagi banyak lagi. Pasal tujuan dia tujuan akhirat. Kita up lagi. Siapa-siapa yang bersedekah bukan kerana nak cari dunia, bukan kerana nak cari pahala, nak cari syurga, tapi kerana Allah semata-mata. Kerana nak mendekatkan diri dengan Allah. Kerana syukur kepada Allah kepada banyaknya nikmat yang dia bagi. Macam kita kan, kita nak korban tak lama lagi. Allah katakan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah kurniakan kepada kamu rezeki yang mencurah-curah, yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka semayanglah dan korbanlah. Kan? Maka atas dasar syukur kita kepada Allah tu, banyak sangat rezeki dia bagi, nikmat banyaknya, maka kita pun semayang dan kita juga berkorban. Korban kita kenapa? Kerana Allah, kerana syukur kepada Allah, tak harap air dia dah. Maka pahalanya seluas utara, selatan, timur ke barat, tak terhitung banyaknya. Yang ni kita nak. Habis tu macam mana niat yang macam mana yang paling bagus? Yang ketiga itulah. Apabila kita niat hati kita buat ibadat ni semata-mata kerana Allah, kerana syukur kepada Allah, kerana nak mendapatkan rahmat Allah, nakkan kasih sayang Allah, nak dekatkan diri dengan Allah. Maka itulah yang terbaik. Kan? Ada orang kata, kalau gitu biarlah kita niat yang ketiga tu Ustaz, untuk dapat rahmat Allah semata-mata. Memang itulah yang Allah nak. Kan? Tapi bagi orang-orang awam, macam orang-orang baru masuk Islam kan, dia tak faham lagi. Dia kita bagi tahu lagi yang paling rendah lah. Kalau kita sedekah, Allah tambahkan rezeki kita. Kan? Kalau kita puasa, Allah beri kepada kita sihat tubuh badan kita. Kan? Itulah yang untuk orang yang baru nak reti. Kan? Up sikit, dia punya iman dia tinggi dah. Kan? Kita tak sebutlah pasal dunia. Untuk dapat pahala. Untuk dapat syurga. Kan? Tapi kalau orang yang beriman, iman dia tinggi macam kita. Kan? Kita tak kisah dunia. Kan? Kita tak kisah dah mengenai dengan pahala syurga ni. Kita nak kan? Nak dekat dengan Allah. Kan? Kita nak dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, bila Allah surah sayang sama kita, usahakan kata syurga dapat nak? Dapat percuma. Pahala dapat nak? Dapat percuma. Dunia Allah bagi percuma ya. Ada bila dia sayang kita. Bila orang sayang kita, semua dia bagi. Kan, gitu ya. Bila dia sayang ke kita, semua dia bagi. Kan. Kalau katakan YB, dia rapat dengan kita, YB rapat dengan kita. Bila rapat dengan kita, nak apa? Semua ada peluang, semua bagi kita. Ada peluang ni. Nak. Ada bantuan ni, nak. Dia bagi kita. Sebab apa? Dia rapat kita. Baik. Jadi sebab tu, mana pergi tadi?
Jauh. Hilanglah. Yang pertama tadi, mereka mengaku sebagai hamba Allah tetapi berbuat seperti orang yang merdeka bebas. Jadi sebab tu orang-orang yang siapa-siapa yang mengaku hamba Allah tu janganlah buat benda-benda maksiat. Kita mengaku kita ni hamba Allah. Buat sajalah. Jangan mengharapkan ganjaran. Buat je. Kita hamba Allah kan? Kan? Buatlah. Apatah lagi janganlah buat maksiat. Kita bayangkan seorang hamba. Tuan-tuan, hamba boleh tak sesuka hati dia cabut lari? Tak boleh. Itu hamba manusia. Kan? Kita ada hamba. Kalau kita ada hamba lah. Kalau kita hidup zaman dulu. Kita hidup zaman P. Ramlee kan. Zaman P. Ramlee ada hamba. Dalam cerita lah. Bukan betul kan. Zaman P. Ramlee dulu ada hamba. Hamba abdi. Apa sebab tu? Nama hamba apa kan. Bayangkan. Apa hukumnya kalau sekiranya seorang hamba tu lari daripada tuannya? Seorang hamba kalau lari daripada tuannya, tak mau tak mau duduk dengan tuan dia, dah lari. Dia bukan tebus diri, dia belah gitu ya. Boleh. Tapi apa hukumnya di sisi Allah? Selama mana dia keluar tu, dia telah melakukan maksiat. Usaha kata bukan sekadar melakukan maksiat, hang semayang buat Allah tak terima. Semayang buat Allah tak terima. Hang semayang lah, pergi lari-lari, oi. Dia pergi lari sana, aku nak buat ibadat. Aku tak mau duduk dengan tuan aku. Dia nak duduk pergi jauh. Okey, boleh? Hang semayang. Tak, Allah tak terima. Kalau semayang buat Allah tak terima. Seluruh ibadat nak Allah reject. Sehingga bila? Sehingga kembali balik minta ampun kepada tuannya, menghambakan diri balik kepada tuannya, barulah Allah ampunkan. Oh gitu. Kalau nak pergi, kena tebus diri elok. Kalau ada duit, boleh tebus diri. Sebab tu orang hamba-hamba abdi ni yang dijanjikan oleh tuannya untuk membebaskannya kalau ada duit, maka dia boleh terima zakat. Dia boleh terima zakat. Tuan dia kata kalau kamu ada 5,000 untuk tebuskan diri, untuk bebaskan diri, saya bebaskan kamu. Dengan syarat ada 5,000. Dia boleh beritahu orang, siapa dia boleh bagi zakat kat saya? Saya nak tebus diri ni. Kan? Boleh dia boleh terima zakat untuk menebus diri dia. Sebab apa? Sebab dia kena tebus diri dia untuk keluar. Dia tak boleh pergi gitunya. Ini hamba kepada manusia pun dilarang melawan ke tuan. Ini kan pula kita hamba kepada Allah. Tiba-tiba Allah cipta kita, bagi segala-gala, kita lawan Allah. Kita buat benda dosa. Allah kata jangan makan benda haram, dia makan juga. Allah kata jangan bergaduh sesama kita, dia bergaduh. Kan? Allah murka lah. Sebab tu dia kata hamba ni seorang hamba. Mereka mengaku sebagai hamba Allah, tetapi berbuat seperti orang yang merdeka bebas. Hang hamba Allah. Bila Allah perintah, buatlah tanpa mengharapkan ganjaran. Yang kedua, kita hamba Allah. Allah kata jangan buat dosa, janganlah buat dosa. Kan? Tu dia kata tu. Mereka mengaku sebagai hamba Allah, tetapi berbuat seperti orang yang merdeka bebas. Tu. Okey. Dia tak boleh lari. Kan? Tuan yang zalim pun katakan tuan yang zalim. Sebab tu kita tengok Bilal, kan? Bilal bin Rabah diseksa oleh tuannya. Dia tak boleh lari. Kan? Sehinggalah dia ditebus. Itu yang Nabi SAW tebus Bilal bin Rabah. Bayar dengan harga yang mahal. Bayar dengan harga yang mahal untuk tebus Bilal bin Rabah. Maka sebab tu walaupun dia dizalimi, tak boleh kan. Jadi sebab tu sehingga dia ditebus, dibebaskan. Kan. Jadi kita demikian. Hamba tebusan. Punca jadi hamba. Dan mereka ni biasanya berperang lah kan. Berperang. Lalu mereka tu jadi orang tawanan. Bila jadi orang tawanan, maka kita tawan dia, maka dia adalah milik kita. Kan. Jadi boleh kita sampailah dia ni tebuskan diri dan baru dapat dibebaskan. Kan. Baik. Seterusnya. Yang kedua dia kata mereka mengakui, Syakib bin Ibrahim kata tadi, mereka mengakui Allah menjamin rezeki, tetapi hati mereka tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangan mereka. Kan? Mereka yakin, Allah bagi rezeki. Jangan risau, Allah bagi rezeki.
Rezeki itu di tangan Allah. Jangan risau. Oh, cakap Tapi bila tak ada kekayaan, tak ada duit, risau. Kan? Tak nampak buktinya. Dia kata dia yakin bahawa Allah itu beri rezeki. Dan Allah tu tak pernah melupakan kepada makhluknya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada yang di atas muka bumi ini yang melata, yang berjalan, semua ada rezeki di tangan Allah. Semua Allah janjikan rezeki. Ada rezeki masing-masing. Tetapi bila kita tak ada duit tak cukupnya, sikitnya, kita dah risau. Kan? Apa buktinya yang kita kata kita ni yakin kepada Allah, kurang sikit duit dah risau. Kan? Itu ketika mana seorang peminta sedekah. Dia minta sedekah. Nabi larang. Dia kata, haka, laulam tak tihala ataska. Kenapa duk minta-minta? Kalau kamu tak pergi cari, rezeki akan cari kamu. Kan? Tapi minta-minta. Kan? Kalau ada rezeki kamu, ada saja yang akan pergi pada kamu. Kan? Tapi bukanlah maknanya kita nak kena marah orang peminta sedekah tu. Bukan. Kalau minta sedekah tu, bagilah. Kan? Tapi yang Nabi larang tu kepada peminta sedekah tu. Kan? Kalau orang minta sedekah kita bagilah. Tak, si peminta sedekah tu kenapa suka-suka minta sedekah? Kan? Nabi kata, kalau kamu tak minta sedekah pun, kalau ada rezeki kamu, orang datang cari kamu. Gitu kan? Ya, sebab tu kita ni kadang-kadang kita yakin Allah, rezeki di tangan Allah, rezeki di tangan Allah. Selesai dekat poket masih ada RM10. RM10 kita dah risau dah. Jangan risau. Kan? Maka sebab tu dia kata tadi, mereka mengakui Allah menjamin rezeki, yakin dia kepada Allah bagi rezeki, tetapi hati tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangan mereka. Kan? Bila kurang aja duit, bila tak dapat kekayaan, dia mula susah hati. Kan? Dia yakin rezeki di tangan Allah, Anak tak lulus periksa SPM, dia mengamuk. Kamu nak kerja apa? SPM tak lulus. Kan? Dia kira nak kerja apa? Rezeki di tangan Allah. Kan? Tak lulus, tak apalah. Kan? Tak apalah. Dia ada sekolah. Yalah, dia kata, saya marah pasal dia tak baca buku. Okeylah, marah sebab tak baca buku. Okey. Janganlah marah sebab tak lulus periksa. Sebab, kalau tak lulus periksa sekalipun, dia ada kerja-kerja yang lain. Yang pendek kata, rezeki pasti ada. Kan? Kita tengok orang, walaupun dia tak kerja dengan kerajaan, kan? Dia kerja dengan swasta pun elok. Walaupun dia tak kerja di syarikat besar, dia buat Grab, boleh elok je. Kan? Pendek kata, rezeki sentiasa ada di mana-mana. Yang penting rezeki di tangan Allah. Allah bagi rezeki kepada semua makhluk dah. Kan? Tu. Baik. Ketiga, mereka berkata akhirat lebih baik daripada dunia. Semua orang kata akhirat lebih baik daripada dunia, akhirat lebih baik. Utamalah akhirat, kejarlah akhirat lebih utama daripada dunia. Tetapi dia kata mereka hanya mengumpulkan harta untuk dunia semata-mata. Kita pun tahu, kita pun akui bahawa di negeri akhirat itulah lebih utama. Di sana khalidina fiha abada, kekal selama-lama. Tapi kita duk kumpul duit untuk dunia, tak ada bukti pun. Kan? Kalau betul lah kita kata akhirat tu lebih baik, kenapa nak kumpul duit untuk dunia? Dapat duit sedekah. Sebab sedekah itulah untuk kita simpanan kita di hari akhirat. Kan? Tapi cuba kita tengok, duit kita dalam bank ada 10,000. 10,000 tu bagi saya banyak dah. Tuan-tuan, alamak lekat cala gigi. Kan? Tuan-tuan lah, saya rasa banyak dah kan. Duit dalam 10,000 dalam bank. Sedekah RM1. RM1. Kita simpan untuk dunia lagi banyak. RM1 baginya. Saya pernah tengok ada satu Pak Haji. Saya tahu dia simpan duit banyak. Bukan di sini, tempat lain. Bos RM1. Haji, mana mau RM1 je. Batuk-batuk macam Haji ni lebih bukan RM1. Dah Ustaz, kat tempat lain banyak. Sedekah tempat lain banyak. Sekarang itu alhamdulillah. Saja aja saya buat lawak kata-kata kan. Tapi sebagai peringatan pun dia juga kan. Kadang-kadang kita lupa kan. Simpan untuk dunia lagi banyak. Dekat dunia 10,000. Dekat untuk simpanan akhirat yang khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, RM1. Apa barang? Patut-patutnya kita simpan hari akhirat tu lebih banyak. Sebab apa? Di hari akhirat tu untuk kita pergi nak duduk lama.
Kekal selama-lama. Dunia ni, kalau umat 60 tahun, kalau ikut sunnah, 3 tahun lagi. Jalan. Yang 70 tahun, umur, dah makan bonus tu. Patut-patut dah. Kan? Lebih daripada kita belanja tu, lebih keperluan kita tu, simpanlah di hari akhirat. Simpan di hari akhirat. Bukan simpan di hari tua. Dia kata ada orang kata, simpan di hari tua Ustaz. Simpan hari tua apa dah tua. Kan? Dah tua dah. Simpanlah untuk di hari akhirat. Kan tu. No? Akhir sekali, dia kata last sekali, mereka mengaku pasti akan mati, tetapi berbuat seperti orang yang tidak akan mati. Kan? Mereka dia akui, kamu rasa kamu hidup terus kan? Hish, kita pasti mati. Kan? Kita pasti mati. Dia duk kata pasti mati. Tapi bekalan untuk mati tak ada pun. Kan? Bekalan untuk mati tak ada pun. Berapa kali istighfar? Adalah lepas sembahyang. Bekalan untuk mati tak ada. Ni apa tu? Dia duk kata nak mati. Apa banyak mana kita sedekah untuk saving untuk hari akhirat? Adalah RM1 juga. Dia sayang untuk di dunia. Hak dunia ni kita nak tinggal. Yang kita nak bawa tu, yang kita nak fikir akhirat tu. Duit yang kita bawa dalam bank tu, duit yang kita nak tinggalkan. Duit yang kita masuk dalam tabung masjid, tabung kuliah tu, itulah yang kita nak bawa pergi hari akhirat. Kan? Lagi banyak kita masuk lebih bubuh dalam bank ke, masuk dalam tabung lagi banyak. Kalau orang yang masuk dalam tabung lagi banyak, tabung masjid, tabung kuliah ni lagi banyak, itulah tanda orang yang ingat kepada mati. Kan? Kalau tidak, kalau banyak tabung dalam masjid, dalam bank lagi disimpan tu, maknanya dia tak ingat pada mati. Dia hanya kata ingat mati. Kalau ingat mati, lebih baik ikut satu lagu Indonesia, ingat mati, ingat sakit. Itu lagi baik kan. Sebab apa? Ingat mati, bukan ingat mati tu. Itu nyanyi lagu mati. Jadi mudah-mudahan kita kan, kita ni tingkatkanlah kita punya ibadat kita. Tuan-tuan, kita ni sama. Tuan-tuan banyak dosa, saya tahu. Saya pun serupa. Kita ni tak lari, banyak dosa. Seperti mana kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Tiap-tiap anak Adam tak terlepas daripada buat dosa. Semua orang buat dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang buat dosa tu, siapa yang cepat-cepat dia bertaubat. Perbanyakkanlah kita istighfar. Astaghfirullah. Astagfirullah, perbanyakkan. Dan kita kena tahu juga, bekalan di hari akhirat itu ada bekalan untuk selama-lamanya kita hidup di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita perbanyakkan bekalan kita, kan? Ya, benda-benda yang kita nak tinggalkan tu kita kurangkan, kan? Dekat tu kita berhenti. Wallahu a'lam. Mana ya? Ya. Yang dia kata tu, sedekah yang orang panggil sedekah subuh, kan? Dia bukan sedekah subuh, tapi Nabi kata tidaklah naik matahari. Tidaklah naik matahari setiap hari melainkan di sana ada para malaikat. Mana naik matahari tu nak subuh lah. Nak subuh. Bila nak subuh tu, naik matahari tu, masa itulah kita mula sedekah. Maknanya kata ulama, bermula dengan naik matahari. Sama ada subuh atau sebelum subuh pun boleh lah. Ketika naik matahari. Jangan sampai gelincir matahari. Kalau gelincir matahari, tak ada ikat sedekah kita, maka kita takut malaikat akan mendoakan kebinasaan harta benda kita. Macam mana? Kalau lagi awal, lagi baik. Kenapa dia suruh kita bersedekah awal? Sebab bila kita sedekah awal-awal ni, bagi peluang lah kan. Kalau kata kita sedekah untuk orang makan, masa itulah orang nak mula makan. Kita sedekah awal-awal. Masa itulah orang nak mula makan, nak cari pendapatan, kita bagi makan. Dan sedekah ni, kalau katakan, memanglah, baguslah kita pergi cari. Kalau ada orang makan, nak makan pagi-pagi, kita sedekah, belanja makan nasi lemak, kan? Belanja makan roti canai. Tengok ada orang duduk kat kedai makan, kita tolong belanja, kan? Jadi maknanya waktu pagi-pagi lah. Kau dah pukul 2 tengah hari, nak belanja apa lah, kan? Tengah hari lah, waktu pagi-pagi. Jadi aula, afdal sedekah waktu pagi sebelum gelincir matahari. Korban, kan? Dia korban. Macam mana Pak? Kalau kita di Mekah, kita tahulah kan. Dia sebutkan bahawa kalau kita pergi buat ibadat di Masjidil Haram kan. Dia kata berapa kali kena?
100,000 kali ganda. Sudah tentu pahalanya berbeza daripada di sini. Jadi sebab tu, kalau siapa yang di sana, dapat pahala lebih besar lah. Kita semayang di sana pun, sebab tu Nabi sebutkan, kalau kita beribadat di Masjidil Haram, 100,000 kali ganda. Maka kata ulama, termasuk juga sedekah kita, termasuk juga apa-apa ibadat kita buat di sana, 100,000 kali ganda. Ya. Tak, dia tak sama. Dia tak sama. Dia sebut kita di Masjidil Haram. Kan? Di Mekah. Ya. Ya. Okey. Di tempat lain, dia tak termasuk lah. Dia tak termasuk lah macam seperti mana dia Masjidil Haram. Kan? Ya, sebab tu, di tempat lain, mana lagi baik afdal kita korban di tempat lain dengan korban di tempat kita. Afdal lah kita korban di tempat kita. Di sini kita mencari, di sini kita cari makan. Dengan sebab tu kita lagi afdal kita bersedekah tempat kita. Tapi kadang-kadang orang suka buat korban di tempat orang. Sebab apa? Sebab murah. Sebab murah. Dia kata, mana afdal kita sedekah, kita buat korban 850 tempat kita dengan 300 tempat orang. Mana lagi bagus? Bagus 850. Sebab 850 tu lagi banyak. Pahalanya besar. Kan? Kalau sikit, pahala kecil. Baik, kita kata di tempat sana tu lagi dhaif, sana orang tak makan. Sebenarnya kita terlupa, tempat kita pun ramai orang tak makan lagi kan. Banyak orang miskin yang kita tak dapat cari lagi. Tempat kita ramai orang miskin. Ada kat kampung-kampung pun ada yang kurang makan. Daging pun tunggu harap daging korban. Cuma kita tak dapat nak cari. Kita malas nak cari. Buat kampung kan. Di sini ramailah yang orang kaya-kaya kan, termasuk dalam Meru kan. Orang mana? Ya kan. Macam mana? Ya. Kita bayangkan kata Nabi SAW, kesedekah separuh buah tamar pun dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Jadi makna kalau kita sedekah bubuk, apatah lagi besar daripada buah tamar. Jadi sebab tu dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Yang penting ialah sedekah kita tu ikhlas kepada kerana Allah. Ya. Kalau kita buat online, kita buat online je. Sama tak? Sama lah. Asalkan semua cukup syarat, kita buat. Macam kalau kita nak buat kat kampung dulu, kita buat perbandingan, kita buat contoh di kampung lah kan. Kat kampung kita nak buat, kita tak balik kampung kan. Lalu kita pun bagi duit untuk orang buat kat kampung. Kita hantar duit, orang buat kat kampung. Tapi pahalanya tak sama lah. Sebab pahala ada korban yang sebenarnya ialah kita keluar duit, kita pergi sama-sama pergi cari lembu, kita pergi tambat lembu, kita sama-sama sembelih lembu, kita lapar, kita agih-agihkan daging, baru kita dapat pahala penuh. Sekadar bagi duit, siapa berhenti? Macam kita kan, oi saya masuk korban, bagi 850, cuci tangan, tak tahu. Saya tak tahu. AJK masjid buat. Tumpul. Tumpul AJK masjid nak buat. Betul, orang yang betul-betul yang faham, dia bagi duit dan dia hadir untuk menguruskan sampai selesai. Betul, kadang-kadang orang kata kan, kami teruk Ustaz 20 ekor, teruk ber 2 hari. Yang teruk tu pasal di kawasan tu orang tak faham konsep. Dia fikir 850 dia bagi itu, AJK uruskan. Memang tumpul. Nak buat. Tapi kalau katakan siapa yang keluar duit dan dia keluar tenaga sekali, mai pekok pun tak apa. 7 orang. 7 orang sekor. 7 orang sekor. Hang sembelih, hang buat. 50 ekor serentak buat. Tak ada masalah. Betul ya? 7 orang buat sekor. 7 orang buat sekor. 7 orang buat sekor. Serentak jalan. Sekejap sejam 2 jam settle. Ini 20 ekor nak buatnya AJK masjid 15 orang tumpul. Sebab dia tak faham konsep. Kalau dia orang faham, orang yang buat korban tu dia kena buat urus sampai selesai bersama-sama sehingga diagihkan daging tu sampai kita bersihkan tempat-tempat tu. Baru dapat pahala penuh. Jadi sebab tu kalau kita buat online, kita hanya dapat pahala bagi duit untuk korban, tapi tak dapat sepenuhnya pahala yang sepatutnya kita dapat. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada yang
Dia kata aku lembu niat orang nak tukar korban dan jual korban lah. Tapi datang satu abang-abang jumpa dia, haji tak saya kau ni saya nak kahwin. Tak boleh tak dia tu. Dia siapa-siapa yang kata dia nak berkorban. Ni korban dia belah ni untuk korban. Maka dia untuk dia korban. Dia tak boleh nak bagi nak jual dan sebagainya. Dia tak boleh. Dia mesti kena korban sebab dia dah berazam untuk buat korban. Dia tak boleh nak jual, sesenang nak jual tak boleh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Sambung dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.